Sedangkan maksud sebenar yang dikendaki, seperti mana yang dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah, jadi ilmu yang fardu ain itu adalah sifatnya dinamik. Ilmu itu dia berkembang selaras dengan perkembangan akal, kematangan usia seseorang itu. Selaras juga dengan tugas dan tanggungjawab yang dia pikul. Masa kecil, umur 11-12, apa tanggungjawab dia? Tak ada tanggungjawab apa. Tak ada tanggungjawab nak bela anak isteri, tak ada tanggungjawab untuk cari makan, tak ada. Semua itu tak wujud. Sedangkan fardu ain yang dimaksudkan itu dia berkembang. Maknanya apabila seorang itu semakin dewasa, semakin banyak fardu ainnya. Sebelum ni dia tak kahwin, sekarang dia nak kahwin, maka jadi fardu ain kepada dia untuk mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan kahwin. Bukan setakat hukum hakam berkaitan dengan rukun kahwin tu, itu yang dia tak tahu sangat. Rukun kahwin apa, mas kahwin apa semua. Bahkan juga rukun hukum hakam yang berkaitan dengan haid, nifas, isterinya nanti. Hukum hakam yang berkaitan dengan mendidik anak-anak, hakam yang berkaitan dengan halal haram dalam makan minum. Itu semua adalah merupakan perkara-perkara yang mungkin tidak diajar pada mereka kecil kerana mereka belum bersedia untuk faham perkara itu. Dan pada masa itu juga belum jadi fardu ain. Jadi apabila tanggungjawab usia sudah meningkat, maka pada masa itu fardu ain juga berkembang. Jadi fardu ain itu sifatnya dinamik. Bukannya kata, saya dah selesai ilmu fardu ain. Bila? Semasa ada Jahannam. Dah ada sijil pun. Jadi maksudnya tidak memahami maksud fardu ain itu sebagai suatu yang dinamik, yang berkembang, bukan statik. Apatah lagi bila disempitkan fardu ain itu kepada sesuatu yang bersifat kebudak-budakan. Oleh itu, ilmu fardu ain sepatutnya diajarkan juga pada peringkat sekolah menengah, pada peringkat pra-universiti, dan pada peringkat universiti, mengikut kadarnya masing-masing. Yang ni yang nak kena diuji, nak kena di trial and error apa semua ini